Kita cuba angkat dia tu, masukkan balik kot. Rasa boleh kot macam tu. Rasa macam tu boleh kot rasanya. Suruh dia angkat belah sana lah. Belah sana boleh kot angkat. Angkat, tersendah sikit, aku reverse ke belakang. Rasa boleh kot. Tengok macam mana buat Encik Zali. Welcome to back my channel, geng lori sawit. Nama channel aku. Hari ni kita repair jalan, tapi masalahnya dah repair jalan. Repair jalan tu maksudnya aku angkat pakai trektor lah. Angkat pakai trektor, tuang dekat jalan yang berlopak, jalan yang berlubang-lubang lah. Kan? Tapi masalah ni masalah. Nampak tau. Masalahnya sekarang ni sekejap ya. Sekarang kita ambil batu yang besar-besar lah. Dia bercampur batu, campur tanah sikit dengan batu kecil, batu besar yang macam ni lah. Ni ada lagi besar lah. Ni lagi besar. Oh, okay. Ni batu besar. Sebab lubang-lubang dia dah mendap, tanah dah lembik. Lubang dalam, kita batu besar tu kita hempuk kat dalam. Hempap kat dalam. Hempuk pun boleh lah. Okay. Aku gelak bukan apa. Aku gelak tambak punya tambak dari sana. Apa-apa trip sampai ke sini. Aku tengok trailer aku tak boleh jalan. Rupa-rupanya pin ni dah tercabut lah, geng. Apa tu, pin tu mencantumkan trailer dengan body kepala dengan trailer lebih kurang lah. Ni pin dia tercabut lah. Tu pin dia. Itu dia punya sambungan trailer lah. Tercabut. Sebab tercabut biasanya dekat bawah pin ni. Ni bawah pin ni dia ada satu lock. Tapi pin aku ni dah di upgrade atau macam mana aku tak pasti. Dia punya lock tu dah tak ada ke macam mana. Rasa ada tempat butang lock dia, tapi hari tu dah jatuh ke apa, tak silap aku. Jadi tak ada butang lock lah. So dia boleh, bila trailer ni tersendal dengan batu, dia terangkat, tercabut dah. Korang boleh bayangkan tak? Siapa yang buat kereta tu mungkin dia boleh bayangkan lah. So jack aku tak ada bawa. Hari tu aku ada pakai jack kereta aku. Tapi jack kereta tu dah patah. So tak ada lah. Jack company ada dekat store. So aku buat nak pergi ambil, jalan kaki jauh. Jadi aku minta tolong panggil Encik Zali lah. Encik Zali tu nama driver JCB tu lah. Minta dia angkat sikit, lepas tu taruh. Tapi tak tahu kejadian ni macam mana. Tapi sepatutnya ni dia ada lock bawah dia ni. Ni nampak ni. Tapi dah tertutup dah lock ni. Ni sepatutnya ada lock ni. Lock, tutup lock. Mungkin waktu buka tu lock dia tercabut. Ni sekarang dia terbuka ni. Aduh. Ni JCB pun dah sampai dah. On the way sampai lah. Tu JCB Encik Zali tu, AKA Encik BTR. Nama samaran dia The Batman lah. Zali The Batman. Dia sampai dah tu. Jadi kita settlekan ni. Tengok macam ni. Rasa dia angkat kot. Rasa ni dia punya hydraulic ni kena cabut kot. Hydraulic dia kena cabut. Nanti ada. Kita cuba angkat dia tu, masukkan balik kot. Rasa boleh kot macam tu. Rasa macam tu boleh kot rasanya. Suruh dia angkat belah sana lah. Belah sana boleh kot angkat. Angkat, tersendah sikit, aku reverse ke belakang. Rasa boleh kot. Tengok macam mana buat Encik Zali kita buat macam mana. Masalah. Jangan korang ingat kerja pejabat je masalah. Kerja ladang pun masalah. Semua kerja masalah sebenarnya. Ada masalah, ada masalah, problem lah. Masalah masing-masing, masalah ada. Tapi Encik Zali kita, Encik Batman kita cakap dia ratakan dulu jalan.
Rata dulu nanti try tarik macam mana nak buat. Tarik pun tak boleh ni. Tak boleh tarik. Boleh tarik. Aku tak tahu nak buat macam mana. Tapi diratakan dulu. Pandang pula aku tengok ni. Angkat reverse sikit dari sini. Tengok kejadian ni. Dah cukup dah ni. Kali ni aku repair jalan dah 2 kali sangkut dah ni rasa tu. Macam mana nak masukkan pin tu kau tahu. Kalau aku kuat boleh angkat badang trailer. Alhamdulillah. Sorry geng. Kalau kau nak tengok macam mana aku masukkan pin tu, kau tengok video ni sampai habis. Sekejap tunggu Encik Zali ni ratakan jalan ni sekejap. Jalan ni jalan utama untuk ambil buah. Tu beam dia. Tu beam untuk isi buah. Tapi sekarang ni dah last bulan, buah dah kurang. So sini belum potong lagi lah. Tapi insyaAllah nanti esok dia orang potong. Bagi tahu korang lah, teknik-teknik nak repair jalan ni, dia tengok jalan. Kalau jalan tu lubang dia tak berapa sangat, kita kena pakai batu kecil dengan tanah sikit. Campur lah batu kecil dengan tanah, campur sikit. Tapi kalau jalan tu dah berlubang teruk, dah dalam, dia dah lembut. Kalau kita pakai batu kecil dengan tanah saja, tak berbaloi. Dia akan mendap balik. So level pertama, kalau tempat mendap betul-betul, level pertama tu kan, kalau yang siapa bawa JCB biasa repair jalan dia faham lah. Tapi yang siapa tak apa-apa, tak tahu sangat, ingin tahu, aku bagi tahulah sikit-sikit ilmu lah kan. Tapi ada cara orang, cara lain. Tapi cara kat tempat kita orang ni, kalau tanah tu dah mendap sangat, kita akan pakai batu yang besar dengan tanah kecil sikit, dengan batu-batu kecil. Okey, kita akan asingkan batu-batu besar tu, akan tekan, JCB akan tekan masuk ke dekat dalam yang lopak-lopak degil. Lopak-lopak yang degil tu maksudnya lopak-lopak yang dalam tu, masukkan, tekan, masukkan, tekan, masukkan. Nanti level last nanti baru kita pakai tanah dengan batu kecil saja. Bau cun, bau cantik, bau tahan lama. Tak adalah kita nak buat kerja 2 kali nanti. Korang faham tak? Boleh bayangkan tak? Ini level pertama lah. Pakai batu besar, batu kecil dengan tanah. Empat. Nanti atas sikit kita akan macam buat bukit sikit. Bukit sikit. Lepas tu fortune. Ini JCB nak tarik sikit, angkat sikit, baru boleh masuk. Rantai ada? Okey. Aku pakai rantai gantung sekejap. Dia. Okey, kat rantai angkat, dia terus masukkan. Okey, dah masuk dah. Habis, dengan tangan-tangan habis. Biasa dah tu. Okey, dah settle. Aku tinggal campur benih, terus keluarkan traktor. Tapi tunggu JCB keluar dulu. Keluar dari sini dulu. Okey, aku ke depan dulu kejap. Ke depan sikit dulu. Terus ke depan, nanti biar JCB settlekan. Okey, insyaAllah rasa tak sangkut dah ni. Terus jalan je. Sekarang settle lah. Aku punya traktor pun dah selamat. Tak dapat nak tunjuk, tak sempat nak tunjuk lepas macam mana. Sebab inset tadi aku taruh dekat tepi pokok, jatuh. Jadi semua dah settle. Aku pun dah lepas, pin pun dah terselamat. Jadi begitulah repair jalan, cara repair jalannya. Mana yang faham, insyaAllah. Nanti video berikutnya aku akan bawa monopod lah. Senang sikit. Ni hari ni aku lupa bawa monopod, jadi rakaman kurang banyak yang kurang dapat lah. Nanti video seberikutnya aku akan buat lebih baik. Korang akan nampak lebih jelas sikit lah kan. Ni tak apa jelas. Okay, jalan pun dah cun, cantik. Yang ni kalau nak ikut, kalau aku tunjuk video sebelum ni memang berlekuk dalam. Sekarang dah cun dah. Okay korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share banyak-banyak. InsyaAllah video berikutnya okey. Banyak lagi video-video. Kalau korang orang baru yang tak tengok, nontonlah video kat dalam channel aku yang mana-mana tak tengok lagi lah. Korang tak tengok lagi. Okay, terima kasih korang. Sampai jumpa lagi. Maaf video kali ni kurang ada yang ada, kurang yang tak ada. Lebih kurang. Tapi video yang sebelum ni okey je. Cuma yang ni tak sempat. Monopod tertinggal rumah. Monopod yang orang panggil. Stand untuk kamera tu tertinggal rumah. Okey korang, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.